Kenuri. Lama kami tak pergi makan kenuri. Kenuri dekat Kampung Aur si. Nak singgah office member kami ada. Tu tak pergi makan kenuri. Dapat. Sama lah. Jaga ya Quran tau. Kita dekat Sik. Ini Ustaz Azman, Ustaz Azman, PU Azman. PU1. Tapi kau I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. merajinkan diri untuk merekod diri. Janji kamu terbuat video, terjadi konten sebab kamu duk kata kamu nak kena aktif juga buat video YouTube ni. Tapi tak tahu bila nak post. Mungkin kau hampa tengok video ni di post setelah beberapa bulan kamu merekod video ni. Belum pakai balik dah. Lepas tu kamu ni petang ni keluar sana PCOD barang. Dalam on the way ni pun orang tanya aku lama dah tak buat video. Kita kena letakkan motivasi kepada diri kita untuk kita membuat video ya. Kata-kata untuk diri Kamal lah. Tapi aku tak tahu nak buat video apa. Aku pening. Jadi kita rekod lah apa yang kita rasa nak rekod. Kenduri sehari sebelum puasa. Kenduri akikah. Kita ada dan bersama saya Ustaz Acong. Baju merah, kongsi Fat Chai kemarin. Sini cantik lah kan? Ada tu tengah tu. Kau video ni kan? Ni gambar. Sama dalam nama. Mana cantik lah sini. Udah main raya Cina. Yang buku Thailand. Boleh baik. Boleh lari. Baiklah. Hey. Allah. Ni kalau kau nak pesan bukit ke apa? Ada atas bunga. Kita orang jadi ke apa? Sini ada promo iklan ke dah ke? Dapat nanti kita buka dia punya tengok dia tadi masuk kampung-kampung dekat rumah dulu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just First day puasa kita bersama dengan anak buah kita. Kita nak pergi awal lagi, lepas tu nak pergi buat kerja set. Lepas tu baru nak fikir nak makan apa lagi. Adik nak makan apa? Pukul 2.30 tak nak buka lagi, orang tengah prepare. Ada orang jual ikan. Boleh lah, lepas tu beli ayam lah. Adik dapat lagi? Belum. Sebab tadi adik makan sahur, makan 2 kali kan. Kan lepas tu cakap minum air banyak-banyak.
Kalau boleh makan kurma. Tengok TikTok tu teringin nak ni, teringin. Kita dah fikir nak kemas rumah. Mari nak susun barang-barang kemas. Tapi ada penting jugalah sebab dia nak kemas barang. Tak tahu nampak macam besar. Olah-olah benda-benda ni. Supaya dia balik terawih, kita main moreh pula dekat Gurul. Tak jauh jadi pada rumah. Bye bye. Maybe. Kan kat kampung kan. Weh, nak kering kat kampung syok tak? Syok kan. Dah? 15 minit. Okey. Oh, balik.